Motor yang ketiga, kita ada motor Morini Escape 700. So jom kita cerita sikit sedikit pasal motor ni. Jadi ini adalah motor Morini Escape 700, datang dengan 693cc, menggunakan enjin parallel twin silinder, menghasilkan horsepower sekitar 71 horsepower pada 8,500 rpm dan menghasilkan torque sekitar 68 Nm of torque pada 6,500 rpm. Untuk transmisi, dia menggunakan 6 speed transmisi. Maximum speed boleh pergi 185 km/h. Jadi untuk berat motosikal ni hanyalah 213 kg sahaja. Datang dengan tangki 18 liter. Agak besar juga untuk sebuah touring bike. Untuk sistem brake, dia menggunakan brake daripada Brembo kiri dan kanan, 2 piston, double disc, siap dengan ABS dan juga TCS. Dekat bahagian belakang pula, kalau kita tengok, dia menggunakan single disc saiz 255mm, siap dengan ABS. Untuk tayar hadapan, saiz 110/80, rim 19 inci, menggunakan tayar daripada Pirelli juga, iaitu Scorpion Rally. Tayar belakang, dia menggunakan tayar Pirelli juga, Scorpion Rally, saiz 150/70, rim 17 inci. Untuk bahagian suspension hadapan, dia menggunakan suspension daripada KYB, fully adjustable, boleh adjust preload, compression dan juga rebound. Saiz untuk fork hadapan 50mm daripada Marzocchi. Untuk suspension dekat bahagian belakang, dia menggunakan KYB juga, adjustable, preload dan juga rebound. Jadi kalau kita tengok daripada segi design, dia memang sangat sesuai untuk on-road dan juga off-road. So untuk on-road maybe 70%, off-road 30% lah. Alright, so mana peminat-peminat Escape 700 ni, cuba komen dekat bawah. Jom kita test pula motor ni padu tak padu.